Okey, jom sini aku nak tunjuk apa signature-nya ada pada ESP Zoreus ni. Okey, pada side plate dia ada tulisan Z. Lepas tu dekat bahagian depan dia, ini ESP warna hitam lepas tu kat bahagian bawah dia macam biasalah, ESP mesti dia ada cok kat resek dia ESP macam ni. Lepas tu dekat dia punya star thread, dia ada tulis A drive. Lepas tu ratio dia adalah 7.2 nisbah 1. Ini sedap lah buat main popper ke, gewang, minor. Lepas tu cream bake boleh, spinner bake pun boleh. Ini ESP kat sini pun ada cok dia. Jadi dekat tension knob pun ada Z Zoreus lah. Kat sini pun ada. Cantik gila mesin ni. Walaupun kau tak berapa nampak sangat dia punya tulisan dia, tapi bila kau perhatikan betul-betul, kau akan jumpa banyak sebenarnya tulisan dia. Simple je nampak mesin ni tak serabut sangat lah dia punya design. Separuh mesin tu penuh dengan design, kita pun naik serabut bila tengok. Tapi untuk ESP ni simple dan sangat cantik lah. Tepatnya diisi signature tu semuanya kena dengan mata kita. Jadi yang berminat dengan ESP, untuk ESP Zoreus ni dah tak banyak dah. Untuk yang di kiri, ada yang di kanan saja boleh dapatkan sekarang.